Kalau kau kurang, minta nombor ke hantu. Tapi malam tu juga, kau dipanggil oleh hantu tu. Kau rasa kau sempat lari. 4 orang sekawan. Satu, kebun durian lama milik nenek moyang mereka. Mereka cabar. Mereka menunjukkan mereka tak gentar membunuh. Tapi keadaan berubah bila salah seorang daripada mereka pergi kencing dan ternampak rumah panjang lama kat situ. Keempat-empat mereka sekali nampak benda yang sama. Tapi masalah, rumah panjang tersebut tak pernah ada kat situ. Korang yang tengah tonton sampai habis. Jangan skip, kerana cerita ni menarik untuk anda tonton. Hello and what's up everyone. Welcome back to Bongkar Seram Channel. Terima kasih kepada korang semua yang still menyokong Bongkar Seram Channel. Des ucapkan terima kasih. Masih lagi di sini, Des, host anda untuk Bongkar Seram Channel. Kali ini cerita ni lebih menarik sebab ini dikongsikan oleh salah seorang subscriber Bongkar Seram. Terima kasih kepada beliau kerana berkongsi tentang cerita ini. Cerita yang Des nak ceritakan ini adalah pengalaman beliau sendiri. Cerita ini tentang cerita diganggu hantu di kebun durian lama milik nenek moyang mereka. Cerita yang menghantui beliau dan pengalaman yang beliau takkan pernah lupakan. So, jom kita selami cerita ini. Empat orang kawan, satu kampung, satu kebun durian lama. Dan mana-mana orang kampung pun boleh ambil buah durian kat situ. Tapi orang tua-tua pernah berpesan, kalau ambil buah durian waktu malam, mulut jangan celupar. Itu yang dipesan oleh orang-orang tua kat situ. Empat orang sekawan ni memang hendak mengambil buah durian malam tu juga. So tepat jam 11 malam tu, mereka pergi ke kebun durian tersebut, memparkirkan motor mereka di tepi jalan tu, di tepi jalan untuk menuju ke dusun lama kebun durian milik nenek moyang mereka. Mereka pergi. Bau kebun durian memang dipenuhi dengan bau durian yang harum serta menawan. Mereka berjalan selangkah demi selangkah, tak lama jumpa 2-3 biji. Mereka gelak besar sebab ada untung kat situ kan, sebab nampak buah durian yang besar, yang banyak dekat situ. So mereka kutip. So salah seorang daripada mereka, dia berbunyi seperti ni, nanti kalau malam ni kita jumpa hantu, korang semua jangan lari tau, kita minta nombor ke hantu tu. Dia cabar something yang dia tak nampak. Dan malam tu juga berlaku peristiwa yang diorang takkan lupakan. Tengah mereka mengumpul buah durian tu, salah seorang daripada mereka ingin pergi kencing. So dia membelakangkan kebun, dia membelakangkan pohon tua durian tersebut untuk melepaskan hajat dia. Bila dia melepaskan hajat dia, tiba-tiba hutan yang tadi dipenuhi dengan cengkerik, bunyi-bunyian cengkerik, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, tiba-tiba semuanya terhenti serentak. Dengan tu beliau yang tengah tunduk tadi sambil melepaskan hajat, bila dia dongakkan kepala dia ke atas, apa yang dia nampak adalah sebuah pemandangan yang luar biasa.
sebuah rumah panjang yang panjang, riuh rendah di dalam rumah itu. Rumah panjang tersebut, anak-anak kecil berlarian, orang tua, orang dewasa pun sama berjalan seperti manusia biasa. Tetapi rupa seperti ada keramaian. Dia terkejut sebab setahu dia tak ada satu pun rumah yang ada berdekatan dengan dusun durian lama tersebut. Dia yang terkedu dan terhenti di situ, masih melepaskan hajat beliau. Tak mampu nak berkata apapun, terkedu, dan beliau hanya mampu melihat apa yang berlaku. 3 orang sahabat dia yang lain tu tadi, sebab dia orang risau, dia nampak yang seorang ni tak balik-balik lagi. So diorang bertiga pun mencari yang pergi melepaskan hajat ini tadi. Mereka pergi mencari dan dia jumpa salah seorang daripada mereka. Dia tepuk bahu di sebelah kiri sahabat mereka tu. Dia tepuk serentak dengan tu. Keempat-empat mereka nampak benda yang sama, yang seorang yang tengah melepaskan hajat. Salah seorang daripada mereka mengatakan, korang nampak apa yang aku nampak? Ya, aku nampak lah. Semua terkedu. Rumah panjang tu memang sangat meriah. Cuma masalahnya, rumah panjang tersebut tak pernah ada. Tapi keadaan yang digambarkan oleh mereka itu, mereka nampak rumah panjang tu riuh rendah, seperti ada keramaian yang berlaku. Dan semua yang ada kat situ seperti manusia, perempuan, dan yang peliknya kat situ, pakaian mereka nampak lusuh, nampak lama. Baju-baju tradisional yang lama, mengenakan bermain gong dan bermacam-macam. Semua nampak macam biasa je, nampak macam rumah panjang yang normal. Tapi di dalam keempat-empat hati pemuda-pemuda ni tadi, semua diorang berdebar-debar. Sebab diorang tahu apa yang diorang nampak tu something yang luar biasa. Ini bukan ilusi, ini bukan bayangan. Kalau seorang je yang nampak, mungkin kita boleh anggap ini bayangan. Tapi kalau keempat-empat mereka nampak benda yang sama, ini bukan ilusi, ini bukan bayang-bayang. Mungkin ini adalah kerana mulut yang cermat. So bila dia nampak benda tu tengah berlaku keramaian dalam rumah panjang tersebut, tiba-tiba keadaan menjadi sunyi. Orang ramai yang tadi di dalam rumah panjang tu yang bergelak tawa, bercakap, berlari, tiba-tiba berhenti. Keempat-empat mereka cuba untuk melarikan diri, tetapi kaki mereka seperti ada sesuatu yang menahan. Seperti tumit kaki mereka dipacakkan ke bumi, tenggelam dalam bumi. Nak lari tak dapat, nak meraung pun tak dapat. Rumah panjang yang mereka nampak tu, orang-orang kat situ semua berhenti. Secara tiba-tiba, semua penduduk rumah panjang tersebut memandang keempat-empat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah, bayangkan situasi ini. Rumah yang tak pernah ada, penghuni pun tak pernah ada, tapi tiba-tiba ada. Tadi yang riuh rendah, ramai kat situ, macam ada keramaian, memang sangat meriah, tiba-tiba berhenti. Mereka memandang keempat-empat pemuda tu serentak. Diorang semua dah rasa ketar-ketir nak lari, lutut dah lemah ni,
Dia dah memang dah sangat-sangat ketakutan bila diorang dipandang macam tu. Salah seorang penduduk dekat rumah panjang tersebut, dia angkatkan tangan. Dia buat macam ni. Korang perhatikan Des betul-betul. Dia lambai macam ni. Lambaian seolah-olah mereka memanggil keempat-empat pemuda tersebut untuk masuk ke rumah panjang. Oh, dia serentak dengan tu juga. Mereka yang dah ketakutan tadi, diorang lari. Diorang ada kekuatan yang ada tu, tiba-tiba membuatkan diorang macam diorang berpusing, diorang keempat-empat lari. Serentak dengan tu juga kat belakang tu bunyi seperti orang mengejar, tapak kaki yang mengejar mereka. Sambil terdengar gelak hilayan ketawa yang panjang dan menyeramkan. Lolongan anjing tanpa henti melolong, dan terdengar siulan-siulan juga, dan orang yang bercakap seperti mereka memburu keempat-empat pemuda tersebut. Pemuda-pemuda tersebut lari lintang pukang. Ada yang tersungkur ke tanah, ada yang tersembam, tapi tak ada seorang pun mereka meninggalkan teman-teman, kawan-kawan mereka masing-masing. Semuanya diangkat. Semua mereka berlari sekuat tenaga mereka yang ada. Buah-buah durian teri yang mereka kutip tu, yang mereka kutip dalam guni tu pun, diorang tinggalkan. Diorang dah tak mampu, diorang tak pedulikan, diorang tak hiraukan pun buah-buah tersebut. Diorang tinggalkan. Diorang berlari ke arah motor diorang. So terus datang di motor, diorang terus membonceng balik ke rumah. Balik ke rumah tu, tak ada seorang pun yang berani membuka mulut untuk bercerita kepada ahli keluarga mereka. Dan seminggu jugalah mereka demam disebabkan hal yang berlaku tersebut. Dan salah seorang daripada emak kepada pemuda-pemuda tersebut, dia mengatakan yang anak dia meracau sambil bercakap tentang, diorang nak ambil kita orang. Jangan ambil kita orang. Diorang besar sangat. Diorang nak buru kita orang. Jangan ambil kita orang. Itu apa yang si pemuda tersebut meracau sambil didengar oleh ibu dia. Salah seorang orang tua yang dekat kampung tersebut, dia tahu apa yang jadi. Dia pun mengatakan yang tempat dusun lama durian diorang tu dulu adalah tempat rumah panjang lama dahulu kala. Memang pernah ada rumah panjang kat situ. And then selepas kejadian, kalau tak silap apa yang diceritakan, selepas kejadian tu ada berlaku tanah runtuh kat situ. Itu yang membuatkan rumah-rumah panjang, ahli-ahli keluarga dekat rumah panjang tersebut berpindah ke tempat baru yang tempat didiami oleh kampung mereka sekarang. Walaupun mereka berpindah, tapi tak semua benda kat situ ikut pindah bersama. Mungkin apa yang mereka nampak tu tadi adalah roh-roh orang-orang lama yang masih ada kat situ. Kita pun tak tahu apa yang jadi. Tapi pengajarannya kat sini, jangan pernah cabar benda yang korang tak nampak. Terima kasih kepada korang semua yang dah menonton Bongkar Seram channel hari ini. Dan ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, tekan like, komen dan share channel ni, supaya channel ni lebih berkembang lagi. Untuk korang yang berjaya habiskan cerita Des ni, Des ucapkan tahniah juga. Cerita kali ni dia agak pendek sikit, tapi menarik untuk Des kongsikan kepada korang. So kalau korang ada lagi cerita-cerita yang menarik, korang boleh PM kita orang dekat TikTok, Instagram ataupun Facebook official kita orang. Ataupun korang boleh email dekat Des sendiri, desmondmenyuchristopher@gmail.com, untuk kita orang kongsikan cerita korang, untuk kita orang masukkan dalam episod Bongkar Seram series yang seterusnya. Korang yang minat dengan cerita Des, jangan lupa untuk subscribe Des selalu, komen dan share.
And then, korang yang baru singgah di channel ni, jangan lupa untuk subscribe juga channel ni, okay? Jumpa korang di lain hari. Ingat tagline kita. Semakin seram, semakin dibongkar, semakin seram. Jumpa lagi guys. Bye-bye.